Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Zikir-zikir serta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku, Allah SWT sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah SWT berfirman, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan. Surah Al-A'raf ayat 55. Dan Allah SWT berfirman, dan doalah kepadanya dengan perasaan takut dan juga dengan perasaan berharap supaya makbul. Surah Al-A'raf ayat 56. Allah SWT berfirman lagi, Allah SWT mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang baik lagi mulia, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Surah Al-A'raf ayat 140. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, doa ialah parti ibadat. Tirmizi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, doa ialah parti ibadat. Tirmizi. Sayyidina Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pohonlah kurniaan daripada Allah SWT, kerana Allah SWT suka bahawa hambanya memohon daripadanya. Sesungguhnya ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan setelah mendoakan kelapangan. Tirmizi. Sayyidina Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, pohonlah kurniaan pada Allah SWT, kerana Allah SWT suka hambanya memohon daripadanya. Sesungguhnya ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan setelah mendoakan kelapangan. Tirmizi. Keterangan maksud pada menunggu kelapangan ialah menaruh sepenuh harapan bahawa rahmat, hidayah dan kebaikan yang telah dipohon insya-Allah pasti akan didapati. Sayyidina Sauban radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada yang boleh mengubah takdir selain daripada doa. Tidak apa-apa yang boleh memanjangkan umur selain daripada kebaikan. Kadang-kadang disebabkan perbuatan dosa, seorang itu terhindar pada rezekinya. Mustadrak Hakim. Maksud daripada hadis di atas ialah sudah ada ketetapan Allah SWT bahawa seorang yang hamba itu akan berdoa kepada Allah SWT, dan apa-apa sahaja yang dia doakan pasti akan diperolehi. Oleh itu ada dinyatakan dalam hadis bahawa berdoa pun adalah ketetapan Allah SWT. Demikian juga seorang mungkin telah ditentukan bahawa umurnya ialah 60 tahun sebagai contoh, tapi orang itu melakukan apa-apa kebaikan seumpama haji, oleh itu umurnya ditambah sebanyak 20 tahun lagi, maka dia akan hidup sehingga umurnya 80 tahun mirkat. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.